buat ni ya. Okey. Jo, takkan kita buat perjanjian tengah jalan Jo. Aku dah tak sanggup nak tengok kau kena tembak lagi Jo. Mari abang Go, mari abang Go. Kita buat perjanjian. Okey. Memang tengah jalan. Kita nak buat deal kat mana tu? Okey, sini kat sini Okey. Oh, nak kena kau pergi kat dia. Okey. Dia dah pulang. Oh, Jangan apa? Ali sini Ali. Okey, lu orang tengah abang Go. Kasih nombor je. Kau tak nombor aku nak ni, Din? Tak ada. Habiskan ni, habiskan barang ni. Tommy dah lari. Memang jimat lah ni. Okey, perjanjian apa ni Manap? Okey, Di, macam mana Di? Explain. Okey, sekarang ni nak settlekan benda ni lah. Supaya kita dapat lepak. Macam tu Di. Sama boleh lepak balik kan. Tu je Suzin. Macam mana? Sekarang ni kau pilih Manap ataupun Jo? Aku dah cakap Adi. Kenapa ulang benda sama? Apa? Suzin. Sampai gila dah. Aku memang menyigap betul kan lagi. Sabar. Kita dah buat perjanjian. Sabar. Apa benda yang suruh pilih lagi? Tak sini. Aku tengok jawapan kau. Okey, aku tanya sekali ya. Okey. Suzin. Kau pilih Manap ataupun Jo? Lagi. Kau sepatutnya adik aku. Terus kau cakap tu. Okey sekali ya. Aku pilih adik aku Manap. Okey, sekali. Okey Sudin. Sekarang ni kau pilih Manap ataupun Jo? Aku pilih Manap. Adik aku. Tapi bunyi dia macam tak ikhlas je. Betul lah. Ni apa Manap kan? Kita tanya Ali lah. Ali, macam mana Ali? Kau dengar ayat tu macam ikhlas ke Ali? Ikhlas. Kalau aku abang tu aku terasa. Apa lagi lah. Raya aku dengan balik tak salam lah. Okey, sekali ya. Okey, Manap pula. Okey Sudin. Kau pilih Manap ataupun Jo? Aku pilih Manap, adik aku. Wow. Okey, settle. Verified. Verify. Aku rasa ni memang betul-betul dia sayang adik dia. Okey, putuskan hubungan dengan Johari Maulana. Apa lagi Manap sampai macam gitu? Dah settle. Apa yang sampai putus kau? Kau dah buat dia macam saka pula nak kena putuskan hubungan. Kau jangan sampai macam tu sekali. Manap. Kan dah tamat. Takkan nak sambung. Kan macam dia ni. Okey, kita jangan sambung lah. Kita end kat sini lah. Dah berapa hari dah kita cerita ni? Ya, penat. Okey. Macam dia memang betul-betul tak suka kau Jo. Betul. Manap. Apa lagi kau ni Adi? Kau tengok. Ya. Betul. Kau keluar L kau sekarang Jo. Kau keluar L kau. Sabar. Jo. Ya. Nampak kau cakap macam dalam lembut. Ya. Bukan. Nanti kau cakap dekat aku mengejek. Okey. Sekarang ni kau okey kan? Kau bukan mengajuk ke apa benda? Tak. Mana dia mengajuk. Dia macam nak pergi jumpa anak-anak buah dia je tu. Ya Allah. Tapi aku nak tolong dia conquer je pun nama. Kau dengar betul suara dia? Dia macam Macam terasa lah. dia terasa lah. Rasa dengan Sudin lah. Abah, kita jauh sikit bagi diorang settle dua. Okey. Sekarang ni Jo. Okey. Tengok Jo pun tak nak cakap dengan dia dah Ali. Okey. Kau lain kau nak kacau tak ada Jo. Tapi adik aku darah dagingku kau jangan kacau Jo. Boleh Jo? Okey. Aku faham. Okey. Settle. Dengar semua.